Hi guys, welcome to Asla Channel. So sekarang ni Asla dengan Daus, kita orang baru balik daripada open house. Yes. And disebabkan kalau korang tengok kontes yang lepas, Kak Asla dah start jadi woman bike girls bikers. Girls rider. Girls rider. So apa lagi no, Asla nak pergi kedai kamera. Hah? Kau beli kamera? Aku nak beli kamera. Ya? Kelas kau. Untuk letak dekat motor. Oh. Supaya nanti kalau aku letak kat motor kau, aku boleh nampak lubang hidung kau macam tu, sesuai dengan beauty kau. Like apa sih kamera mau beli mahal-mahal, ujung-ujung bawa 60-40 km. Apa sih? aku dah bawa 1.3 1.3? Ya. Itu pun tengah malam, subuh mana ada kereta. Coba yang time yang back. So kalau macam tu, ride malam-malam lah macam tu. Daripada kau pergi balik office je hari-hari. Kenalah dengan diri kau. Tak ada cuti. Tak ada kaitan tak ada cuti. Malam tak kerja pun. Beli motor Abe. Eloklah kau jual balik motor tu. No. Gelapnya. Di belah sini je cerah. Belah sana macam kurang sikit lah. Cerah, gini pun okey. Dahi je berkilat. Okay guys, so sekarang ni Asus kita orang akan gerak ke kedai kamera. 1 jam gila perjalanan. Bila jam, kita kan kat mana ni? Setiap alam nak balik cyber semula. Ya, aku lagi yang drive. Dasar Aku princess. takut lah mau drive. So, okay, lagipun kalau aku drive, nanti aku mengantuk. Aku suka, kalau dia drive, aku suka aku tidur. Sedapnya tidur. Tapi telefon tu aku sengaja bagi bunyi supaya kau tak perasan aku tidur. Damn, macam papa aku. Aku perasan je lah. Tak ada yang tak perasan. Okay lah korang, kita akan jumpa di kedai kamera. Bye. Hai korang, welcome to Asla Channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar terang di angkasa, Asla bersinar penuh warna. Confident is the key. Hai guys, so sekarang kita orang dah berada di kedai kamera. Wow. Aku nak cari kamera untuk motor tu. Ni? Ni? Susah. Insta360. Apa 360? Insta360 dia ada sekali ke untuk motor. Aku beria sangat ke weh. Okey Aku je rasa orang lain tak macam ni pun. Insta360 Go Ultra. Oh. Itu yang letak kat dada, tak best. Aku rasa orang lain yang main motor dah lama pun tak macam aku nak cari kamera. Awak nak minta tolong boleh? Yeah. Saya nak ni. Nak tahu dulu. Nak tahu dulu. Mahalnya. So korang alang-alang kita orang dah dekat sini. Asla macam nak menguji kesetiaan Daus, sebab Daus kan orang cakap dia betul-betul nak Asla kan. Kan orang duk kata Daus terhege-hege ke Asla. So jadi Asla nak gunakan Asla punya peluang ni, nak tengok Daus ni dia boleh ke tak buy me everything. Kata nak layan Asla macam princess. So Asla akan buat-buat macam tak ada duit kat sini, macam kehabisan dah tak ada modal. Dan Asla akan mengadu dekat Daus untuk tengok dia mampu ke tak untuk pelawa Asla bayarkan kamera yang harga hampir 4,000. Kan Daus hanya untuk Asla. Takkanlah kamera ni tak mampu kan no? Kau pula banyak job macam mana? Berapa harga dia? Ni 3489. Berapa lama tahan bateri dia? Yang ni kat dalam. Tapi kan Daus aku macam, Apa? kau rasa mana better? 299 atau 2699? Tu yang tu ada sekali dengan memory card. Tapi aku rasa macam aku tak cukup bajet dah weh. Bajet aku sebenarnya 1,000 je. Kalau ambil yang ni, 1,000. so tak payah fikir pasal back charger hub tu lah. Kau nak yang mana? Tapi tak ada memory card, tak apa, tak payahlah weh. Sebab kalau ni ambil ni nak tambah memory card pun dia kena macam tambah duit lagi. Kau tak boleh pakai memory. Kau satu je ke memory card kau? Dekat DJI. Ambil lah. Yang mana? So okey lah. Nanti Tak. tengok benda lain lah. Tak. Masalah. Okay, contoh. Tiba-tiba ada Perdana Menteri Limpas mau belikan kau ini. Yang mana satu kau mau? Standard bundle ke, starter bundle atau essential? Kalau berbala essential lah. Kan? Kak bagi essential satu. Download apps dia. Insta360, I think
Nak gini terus tak? Kejap kita bayarlah dulu. Boleh. Kan? Betul. Bayar ke? 2999. Bajet aku 1000 je. Biarlah aku tambah. Jom. Kau tambah? Dah tak payahlah kau ni. Alah, okey je lah. Baik kau bayar benda apa lain. tu? Ha? Baik kau bayar benda lain je. Kau bayar apa? Apa-apa lah. Bayar apa? LHD hand. Sumpah lah. Macam tu je dia. Cara dia berdiri macam Tapi lain ni essential bapak-bapak bundle. boleh nak belanja Jadi nanti anak. kalau macam kau surat try. Sumpah lah. Aku tak pujuk langsung. Aku tak payah nak banyak cakap. Aku tak payah nak pujuk. Like, macam tu je. Damn. Seriously? Ha? Apa beza SD card ni sebenarnya? Agak salah yang ni harga berapa? Satu dua semit. Satu dua. Damn. Wah, cantiknya. Patut kau ambil dengan ni sekali. Let's Kau nak dua-dua ke? kau rasa sebab aku tak ada memori? Ya ke? Sebab memori aku cuma dengan kau. Sorry lah kak, kita orang sweet memang. Kita dah step-step ni cringe. Akak rasa saya kena beli ke? Memang kena beli. Okey lah soalan, akak rasa kita orang kena kahwin ke? Ah? Tapi kak, saya sebenarnya saya suka lelaki macam Mikin. Apalah, yang ni dia macam kurang sikit. Sabtu aku pergi gym. Oh ya ke? Nak jadi macam Merkin. Oh, Tak jadi lagi. Saya tak kira saya. salah satu punca lah ni. Kau pergi gym. Oh. Kau hard tau. Kau nak ke? Macam mana bak kata akak ni memang kena ada. Tapi Jadi yang mana? macam 25 ni ke? Sekejap. Sebab kau bayangkan harga dia 2999. Bajet aku cuma 1000. Tahu ketawa. Tak, Miskin okey. sangatlah aku ni. Tak. Okey, 1000. Lepas tu kau kena tambah 1999. Kalau kau ambil ni, contoh kau kena tambah lagi ibarat 2 lebih. Kenapa gelak? Tak ada. Tak ada duit sangat ke saya ni kak? Tak, okey je. Cuma macam lucu lah. Kau feeling nak Insta360 masa 1000 je bajet tu. Boleh je lah kamera Kodak tu. Kau double tap je dekat motor kau depan tu. Tak ada lah, okey je. Dah jujur hari ni kau nampak handsome. Damn. Hari ni je lah. Aku rasa macam pelik lah pujian tu. Dia macam hari ni je aku dipuji. Sebelum ni tak ada. Adakah sebab Daus. Aku dah cakap tadi tak apalah. Akak cancel je lah kak. tak adalah. Okey kak, ambil. Tak apalah kak, saya macam dah biasa dah kena hina. Tak main. Dia tak hina kan? Dia cantik kan? Dia cantik. Betul? So, dah biasa dah kak. So kira kak tak apalah. Nama? Macam, Nama dia cover number. apalah. Kena puji Ini untuk apa? untuk inbox. Jangan chat tahu nanti dia orang jealous. Oh my god. Tak. Tak apalah Daus. Aku macam okey je. Aku macam dah biasa dah. Dia pandang rendah. Nombor phone ni. Kau memang rendah kan? Sejak bila kau tinggi no? Takkanlah tiba-tiba aku yang nak begini. Dia pandang, Dia memang dia rendah. pandang tinggi. Bajet 1000 beli Korang tak ada diskaun ke dekat sini? Diskaun. Sekejap, saya tanya sekejap. Mana bos kau? Panggil dia sini. Wow. Wish. Bos. Cara kau sumpah dah macam datuk-datuk borok yang kaya. Boy pula. Bos, mari sini bos. Assalamualaikum bos. I love how you style your hair. Actually, Ni bos. Hai. Actually saya panggil awak sebab ada tujuan dan maksud dia. Memandangkannya dah lah saja je nak bagi tahu, mana tahulah tiba-tiba ada diskaun nak bagi. Sebab kita orang pasangan yang baru kahwin dan ini adalah device yang kita orang nak pakai pergi bulan madu. Macam saya bajet saya 1000 okey. Oh boleh. Ini boleh tolak. Ni 18.
18. Okay, 180. Ingat Okay, yang tu kita kira sendiri kita punya diskaun. 2680. Okay. Diskaun dia. Itu dah hampir aku punya bajet. 680 bajet aku 1000. So, Tapi cuba aku fikir, bos dia daripada 260 dia bagi harga 180. Yang ni dah tolak 100. kau Murah. nak tahu kenapa? Sebab aku rasa dia dah start suka kau. Kau pasal tak lalat dia kat mana? Hujung kening, tunjuk kau tadi. Nanti aku nak buat pasal bunga-bunga hati dia kat sini. Sebab ni awal-awal aku puji rambut dia cantik. Rambut dia smart. Best. Itulah cara dia untuk kita dapat Aku diskaun. rasa kau boleh pull dia ni. Pull both gender. Sampai hidung dia tunjuk kau. Tengok tangan dia tunjuk aku. Okey, jadi 270 tambah 500 tambah 299. Ini tak ada ke? Tak ada. Sebab dia memang fix harga. 3769. Jika difikir-fikirkan, dia berbaloi lah sebab korang dah bagi diskaun banyak kan? Tak, tangan dia dah tunjuk kau. Macam tak perasan ke? Dah banyak lah jual Insta. Ya. Ya. Dia cakap jangan risau, dia kira. Okey, kalau I beli ni, ini kan dah dapat diskaun. I bayar je terus. Ada tak hadiah honeymoon untuk kita orang? Hadiah tu dah berhenti lepas tu. Ya, betul. Okey, nice. Ada hadiah lepas ni? Tak adalah, bukan hadiah ni. Ada misteri. Ya. Okey, boleh. Cakap je hadiah ni, hadiah perkahwinan. Ya. Okey, baik. Go proceed. Janganlah kau dok. Okey, jomlah bayar. Ini kad kenapa? aku Kenapa Maybank kau black card? Sama lah. Oh, Tak baru. Oh, kau baru ingatkan black card yang tu. Sekarang memang black card dah upgrade. Teman-teman bajet aku 1000 kau nak Biasa je. Tak adalah bah. menunduk-nundukkan aku. Tidak, kau sebut. Jadi aku sebutlah juga. Memang ni. Okey dah. Download apps. Nak set tak? Nak buat unboxing tak? Awak sikit kedai ke? Boleh. Boleh sikit. Wow. Wow. Hati-hati kat kotak dia tak boleh calar tau. Nanti kita orang akan bagi balik nanti kalau calar. Sebab kotak ni kita orang nak letak betul-betul dekat luar rumah supaya jiran-jiran nampak. Harga ni boleh tulis lagi ke bagi tebal sikit? Wow. Daus. Half price Daus dan Asla. So ini jadi milik kau dengan aku ni. Oh. Koyak je kot, tak payah. Ya tak payah Tak payah apa lapis. sangat kak. Tiba-tiba nak cium dulu ke tak payahlah. Koyak gitu je. Tak payah pisau pun tadi pun tak apa kot. Aku rasa boleh robek je. Guna kuku. Tengoklah kuku dia. Ada. Oh. Beri ni aku. Orang lain dah bertahun naik motor pun tak ada kamera ni. Tapi ini semua aset. Boleh jual balik kalau next time. Boleh buka Bismillahirrahmanirrahim. Buka sama-sama. Kau sudah Okay, jom. Kedua, tiga. Wow. Ada bag. Ada beg dia. Oh, tak kecil beg dia. Thank you, Penuh. Daus. Penuh beg kita orang ride nanti. Daus. Ini Okay, kabel bye. biasa. Untuk charging. This one, Lepas tu bateri. battery spare ke? Battery spare. Lepas tu, Stiker. Kalau nak cas bateri tu dekat device Ya, charge. Tak. Dekat dalam ni ada charger hub. Oh ya ke ada charger hub? Oh, wow, kelas kau. nice. Kelas pun. Nama you siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Used to be mine. Dia. Tak tu lagu. Oh. Ini ke cover yang akak cakap kan? Ya. Landscape. Wah, jap. Kita kena unboxing yang ni. Buka. Macam mana buka dia kat tarik je? Tarik ni. Alamak, tak cala dia punya ni. Ya. Yang tu mic. Mic ni ke? Ada Oh. mic. Oh, ni cucuk mic. Ya. Tempat charging pun sama? Ya, tempat charging dan tempat Wow.
So sebenarnya kan korang asal dapat ni gelas screen protector, free gift. Free gift sempena honeymoon ni. Kau ni honeymoon kat mana? Ulu Langat je. Tanam. So dia akan pasangkan screen protector ni dan juga protector kamera sekarang. Abang nak masak ke apa? Sikit dah boleh. Hai. Tak sabar nak guna. Nanti kita try Boleh je, try. Kita try ride ke mana? Bestnya. Area cyber. Boleh? So balik ni kot. Balik ni kita terus cuba. So tak sabarnya nak try. Akak boleh pasang? Boleh. So kita buat, aku rasa lepas balik daripada beli ni, kita boleh balik rumah dulu, siap-siap. Lepas tu kita try kat motor aku. Kau sebelah, aku sebelah. Boleh. Okey lah, helmet Xiaomi kau dah beli Oh ya, boleh. 3,000. Boleh? Jom, aku okey je. Ya, ride malam sumpah best way vibe. Dia nampak macam lebih macam garang. Lalu Putrajaya. Oh. Kita ride sana sebanyak abang-abang yang tengah run-run, lari-lari, So kau bayangkan, jogging. dia nampak kau, dia nampak aku, dia orang macam Ya, dia orang macam yang vibe-vibe wet pad gitu. okey juga. Aku dah tak single dah lepas. Berangan kau nak. Akak, selama akak kerja sini, pernah tak akak macam terpegang sesuatu, nak ambil barang tu berjatuh kamera tu? So far tak ada lagi. Ada tak yang pernah? Customer ke dia pegang kamera jatuh? So far tak ada lagi. Reka je lah cerita cepat. 1, 2, 3. Ada tak? Ada. Ya. Jadi dia kena ganti Melayan lah. lah akak ni. Ya. Dia kena bayar. Itulah takut weh nak sentuh. Paksa dia nak reka cerita. Macam tu je kau paksa dia. Sumpah jahat. Dia tengah ni betulkan aku punya tu Dia kata saya sama masuk habuk je lagi. Oh, ya akak ni suruh aku download apps tadi. Kita download apps dulu. Lagi kita akan sambung. Tada! Dah beli. Tak sabar malam ni terus kita nak pergi ride and try test. Pokoknya aku kena pakai yang semua nampak macam Pokoknya. wet pad gitu. Ustaz, jarang aku dengar kau sebut pokoknya. Pokoknya malam ni aku kena pakai macam jantan juga. Malam ni aku nak jadi jantan. Lepas aku macam jantan, aku mau kau pakaian kau macam badass, baddie punya girl, faham tak? Yang memang nampak kau rider. I'm the baddie. Yes. Okay. Apa-apa pun, thank you Daus sebab tambah selalunya ni. Tambah. Tapi aku tak transfer kat kau kan? Aku kan tak transfer kat kau 1,000 yang bajet aku tu. Tak apalah nak. Tak apalah. Kau ni baik sangat lah. Aku So, tengok okay yang lah. konten siapa nama tu? Siapa? Kanda. Kau bagi dia duit juga kan? Kau ni kaya betul. Untung betul Amin. siapa dapat. Tak apalah, nanti aku bayar juga 1,000 tu. Tapi 1,000 je lah, okay? Thank you Daus Welcome. untuk penambahan. You are the best. I love your money and you. Tak sabar mau ride. Yo, so kita orang akan balik bersiap sendiri-sendiri. Lepas tu kita akan jumpa dekat, Kat mana? kita akan jumpa kat mana? Nantilah korang tengok, korang jumpa lah kami di atas jalan raya nanti. Yo, so Ya apa sih perempuan tu? Sumpah aku rasa macam kau kat Jepun ke? mana? Ya, oh. Kau kat Jepun ke? Kat Korea ke? Mesti dia mesti. Tak nak cakap kau ni imut lah. Mesti dalam Tak hati. payahlah tengok sampai macam tu. Tak mesti dalam hati dia kan gempak siap aku. Tak betul siap kau. Tak payah Daus. Nanti dia perasan lah. Aku tak boleh yang pelik-pelik ni. Aku memang kena tengok betul. Maksudnya kepala kau sampai macam gini, begitu. Tapi kau mesti tak tahu kan? Apa? Dia punya smile line tadi crack. Dia dah pakai yang faham tak? Makeup doin-doin tu. Kau nak doin pergi ayo ai memang crack lah no. Bangat lah. Woi. Sekarang akan jumpa kita orang malam ni. Let's go. Asus Wattpad is coming. Betty the Betty. Kau nak jadi Betty ke Badass? Kita dulu Baddies lah, okay? Boleh? Kita kena, aku rasa kau kena nampak macam girls. Sebab at least kalau naik motor, perempuan kau naik motor tu nanti lelaki pandang no.
Tak apa, nanti kau tengoklah cara dudukku nanti tu. Memang lentik habis no. Kau tunggu je lah. Aku akan pakai padding dekat belakang ni supaya nampak lebih ni. Aku tak ada padding. Tolong belikan aku. Alah. Kita akan tengok berapa jantan kita boleh tarik malam ni. Let's go. So korang asal dah balik, asal dah bersiap. And this is bag macam biasa. Biasa pada makeup sebab nak pakai helmet, tak nak helmet tu kita kena makeup macam tu. And lens wajib sebab salah rabun guys. 300.5 power and ada sikit silau. Silau dalam 70 macam tu lah. Lebih kurang. And yeah, this is my outfit untuk ride motor. Pakai biasa je no sebab Ahad ni nak ride ramai-ramai, baru Aslah akan pakai full black untuk nampakkan ganas je. So first of all Aslah akan pergi office dulu naik kereta sebab motor Aslah parking dekat office korang. Biasalah kan kita kan make up motor tu sikit-sikit one by one and touch-up sikit. So Aslah just tinggal motor tu dekat office je. And sekarang ni kita akan pergi ke office untuk ambil motor. And dah spot aku on the way ke office, so kita orang just jumpa ke office tu and ride sama-sama. Let's go. Korang ni outfit Aslah biasa je nya. Just buat ado-ado. Tanya budak-budak ni. Woi, langgar lampu merah. Dia main motor kat tengah ni. Apa nak tak pakai helmet dia. Tengok pada gayanya ialah budak-budak sekolah ni tu. Siapa ni? So adik-adik kalau nak main motor sabar ya. Tunggu habis sekolah dulu. Ataupun senang cerita pakai helmet lah. Pakai helmet lah main motor tu. Ini menyusahkan orang dekat tengah-tengah orang melampu isyarat merah kau lalang dengan motor kau pilih-pilih dengan tak ada helmet, dengan tak ada lesen, dengan tak habis sekolah. Kita nak cakap. So Aslah harap para viewers Aslah dalam ni, adik-adik viewers jangan macam tu tau. Dengan cakap akak Aslah, tengok cara akak Aslah dengan abang-abang EI team yang lain, dengan Kak Bella main motor yang halal-halal macam tu. Pakai helmet, full face safety. Lepas tu tak langgar lampu isyarat merah, tak rem-rem, tak wili-wili. Macam tu tau. Kalau Aslah dapat tahu korang dalam viewer Aslah ada dekat tempat-tempat tadi tu, siap korang rotan lagi. So sekarang Daus pun dah sampai. Yes, I am. Korang sebenarnya Daus sampai sama timing dengan Aslah lah. This is your outfit. Sama timing. Daus sampai, Aslah pun sampai. So Aslah nak pergi ambil motor dulu dekat dalam. And kita akan mulakan Asus Wet Pad Ride Together. So first kita pakai kita punya baklava. Betul tak nama dia? Ke bandana baklava. Ini untuk kalau ikutkan dia macam perempuan lah selalu pakai kan, untuk cover muka ataupun makeup or supaya tak kena cahaya matahari hitam. Tapi malam ni Aslah akan pakai untuk cover leher lah supaya tak terbang-terbang tudung tu, tak nampak. Gitu. Gini. Next saya akan pakai ni helmet aku betul lah. Pakai helmet full face cover. Oh, wah, ya. Orang yang cepat lemas macam aku ni memang tak tahu nak kata. Allah, dia tutup mata aku Dalam sikit. Macam gatal lah dahi aku. Baru susah kan nak pasang kalau pakai sarung tangan. Dia kena buka sarung tangan baru boleh pasang. Kalau enggak, gini. Itulah, beli mahal-mahal pun dia begitu. Kalau beli murah-murah harga 200, okey je. Rambut kau. Tak tahu rambut kau jadi apa. Betul lah kata Amri, toge. Saya pun mau tanya, itu rambut kah toge? Toge. So ini kameranya. Aslah dah pasang dia punya bawah ni. And untuk pasang dekat motor. Dah bincang jalan. Sepi malam
Finally kita sampai di sini. Red malam-malam. Oh, this is our moment. Kan, ini aku macam rasa santai, tenang lah. Aku rasa footage tadi semuanya cantik je. Ya ke? Aku rasa lah. Aku tak Yalah, tengok banyak lagi. lampu-lampu kan. Sebab, tapi tengok nanti macam mana. So, first time baru nak guna. Tapi laju lah kau bawa motor tadi di bawah jembatan yang banyak lampu biru-biru tu. Yang jembatan kedua tu. Damn. My God. So, aku my dah God. boleh lulus ikut Ahad ni ke tak? Lulus, sangat lulus. Aku tak tahu macam mana kejadiannya nanti kalau kau ride ramai-ramai. Kalau ride berdua tu tak banyak benda. Lagipun malam. Kalau siang tu yang mencabar. Dengan Lepas tu jam-jamnya apanya. dia orang akan bawa lagi laju daripada laju. Ya. Kita aku tahu je. So aku punya limit memang 1.3 lah paling laju aku punya. Kalau lebih-lebih daripada tu aku macam tak berani lagi. Nanti kalau kita pergi Bentung tu akan limpas jalan-jalan ni. Ni Seleko-seleko. Kalau seleko aku takut sikit lah. So aku tak slow kat seleko tu Ya, ni. pelan-pelan je asal sampai. So apa pun aku nak cakap thank you Daus sebab untuk kamera tu aku rasakan banyak kegunaan aku. Dan aku happy sebab dapat ride dengan kau malam ni. Dan aku rasa macam tenang lah vibe tu. Dia macam santai-santai tapi menarik. Gunalah kamera tu. Kau mau rakam apa pun boleh. Kalau mau pergi kerja kan naik motor pak, rakamlah vibe dia. Baru buat tentang TikTok kau, sumpah. Mesti ramai akan terracun mau beli motor nanti. Betul lah tu. Kita dah start nampak dah komen-komen kata terracun-terracun ni. Kan? Dia bukan niat untuk meracun lah. Tapi kalau korang terracun, ya. Ya, boleh jadi new hobby untuk korang. Because YOLO. Apa tu? Apa tu? You only live once. You only live once. So just do whatever you want. Betul? Ya, sebab kalau bukan sekarang, bila laginya. And muda pun sekali sahaja. Kan, nanti kalau umur 50 baru mau rasa naik motor susah. Ya. Susah. Umur- Kau begini pun bunyi tulang belakang. Umur tu aku fokus dengan ni je, rumah tangga gitu. Rumah tangga. Kau rasa berapa anak menanti? Tiba. Tak tahulah, tapi aku dulu pernah berangan nak ramai lah. Macam 5 macam tu. Oh, 5 tu masih normal lah. Ada orang yang mau 14. Oh, nakal lah kucing. Apa pun Daus, aku tahu sekarang ni salah satunya kau pun tengah bercelaru juga hatimu tu. Tak lah, okey je. So aku harap kau stay strong dan Steady. going. Yes, I am. Ya, kau kena jadi macam aku. Dia macam ada je kadang-kadang masa tu down apa semua kan. Tapi just bukatkan telinga, butakan mata, just be yourself. Dan aku tak nak kau hilang diri kau sekali lagi sebab sekarang pun kau tengah usaha untuk cari diri kau yang dulu balik. So jangan disebabkan benda-benda yang berlaku sekarang ni buat kau lagi down. Okay? Yes, dan sebenarnya aku happy sebab Abe comebackkan Asus. Sebab time yang aku dulu terpuruk tu Abe hadirkan kau untuk comeback di mana faham tak? Aku macam lebih slay, lebih nampak true colour aku kalau dengan kau. Jadi aku akan manfaatkan manfaatkan masa-masa yang ada ni selama kita partner untuk cari diri aku balik, untuk build balik semangat aku dan of course Dia macam ni Ros. Aku jujur aku kata aku faham side kau macam mana. And aku faham je maksud kau, soalan kau, apa yang kau ajukan semua aku faham tu. Don't worry. steady. Sebab Okay je. kalau 100 orang benci kau, aku seorang-seorang stand untuk kau. Thank you, so sweet. Yo. So apa pun, thank you Daus for today. And balik ni kita lagi sekali. Oh my god. So korang lepas ni akan nampak lah banyak sikit momen Asal dengan Daus atas motor sebab dah ada kamera baru. Dan Asal akan gunakan kamera tu sebaik mungkin, sehabis baik sementara Asus masih lagi bersama. Betul. Haraplah hari partnership kali ni 2 bulan ke, tak pun 6 bulan ke, 6 bulan 4 bulan ke kan? 4 bulan ke. Ya. Aku pun harap macam tu. Kita just gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin sebab kita tak tahu kadang-kadang habis tiba-tiba nak repartner balik ke apa kan. Betul. So kita anggap esok ialah hari last kita supaya kita hari-hari hargai each other. Macam tu. Of course. Lah tiba jiwang aku. Apa pun korang Asal nak cakapkan thank you sebab tengok daripada awal sampai habis. Dan hati-hati di jalan raya. Yang buat motor dekat
traffic light tadi tu pun hati-hati juga. Lepas tu thank you Daus for today and for everything. Welcome. Thank you juga untuk Asla for this moment. Ya. Momen ni akan mengingatkan kita dan menjadikan kita lebih bahagia bersama. Oh, so sweet. Sumpah geli no. Iya. Bangla ke tu? Wih, diorang balik naik basikal lah. Sumpah diorang sihat. Ya weh. Satu kuning. Aku suka yang baju biru. Sebab Aku dia rasa aku yang di depan tu yang kuning-kuning. sebab dia macam botak yang berjambang. Aku suka yang macam tu. Dia kurang bulu kat kepala tapi dia lebih bulu kat pipi. So aku macam Ni pun nak gomol. Weh lagi lah. Bantal. Hebat tu dia sebelah tangan je. Sebelah lagi pegang telefon. Iya, mesti ada tengok lain TikTok kita tu. Itu jenis kalau dia sanggup bawa basikal sebelah pegang telefon tu, kalau kau call dia anytime dia akan angkat. Boleh. Suka yang macam tu. Okay lah. Yalah. Let's go. Okay korang, so saya rasa sampai sini sajalah konten pada hari ini. Dan sekarang pun dah pukul berapa. Tapi tak boleh, diorang tak boleh nak guna istilah malam-malam bawa naik motor tau. So kita asing. So apa-apa pun, semoga kita jumpa lagi di next content. Dan kita akan pergi ride Ahad ni. Doakan kami. Dan itu saja. So Yes. So, I am Dangerous and I'm the Diva. and we are Asus. Bye guys.